pejabat. Keduanya ialah untuk memudahkan pemantauan nazir ke dan sebagainya. Ketua penelitian tak hadir, setiausaha tak hadir, tapi fail tu kita boleh ambil di pejabat. Tidak berlakulah masalah. Kadang-kadang nak cari fail penelitian, katakanlah SU cuti, ketua penelitian cuti, maka tak ada lah. Okey. Yang seterusnya, secara keseluruhannya, sebagai kesimpulan, pelaksanaan kurikulum sehingga perancangan yang ditetapkan, aktiviti utama melibatkan pemantauan PDP, pentaksiraan murid, program kecemerlangan, profesional guru adalah untuk meningkatkan pencapaian murid. Mudah-mudahan anak bangsa kita akan menjadi aset negara, berguna kepada agama, bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih cikgu atas penerangan untuk soalan nombor 1 tadi. Sangat banyak ya bidang tugas seorang PKP ni. Gerak pula. Pastikan cikgu untuk soalan yang kedua lah kan. Bolehkah kami nak tanya tentang program yang dekat sekolah ni ada buat dalam bidang kurikulum ataupun mungkin program TS25 ke yang berkaitan dengan kurikulum? Ada ke cikgu? Terima kasih. Hanum lah. Ya, saya. Soalan cepumah yang kedua. InsyaAllah lah. Saya cuba berkongsi. Baik, tak baik tu adalah terpulang kepada awak lah. Sebab dalam tu dia boleh edit kan. Bergerak yang mana baik tak baik. Okey. Bidang tugas yang pertama ialah program transisi. Program transisi adalah murid-murid tahun 1 yang mana membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah dan pembelajaran formal. Murid tahun 1 tu dia datang ke sekolah, dia tidak belajar lah. Pasal yang pertama itulah penyesuaian diri, di mana cikgu-cikgu tahun 1 tu, dia bawa murid tahun 1 tu kenal tandas, kenal kantin dan lain-lain persekitaran sekolah. Kemudian bila masuk fasa yang kedua ialah pasal kesediaan untuk murid-murid kita belajar. Jadi memanglah kalau kita tengok memang bertepatan. Kalau kita tengok zaman kita sekolah mula kan, pergi sekolah dia satu dia pinga-pinga mana kita nak pergi. Tapi murid sekarang 2 minggu, okey. Boleh kenal kawan, boleh kenal kantin dan sebagainya. Kemudian yang kedua tu lah persediaan untuk murid-murid kita belajar. Dengan kata lain, aktiviti sesuai kenal, pembangunan syakhsiah dan pengukuhan kemahiran asas. Yang kedua, program literasi dan numerasi. Tadi dia ada kaitan juga yang ni, iaitu intervensi membaca, menulis dan mengira bagi murid yang memerlukan. Jadi saringan awal, mana kita ada satu ujian apa panggil? Diagnostik lah. Satu ujian untuk kita nak mengasingkan murid kita
berada di tahap yang lemah ataupun murid itu dah boleh menguasai sedikit sebanyak. Yang seterusnya, nilam, ada soalan nilam kan? Okey. Kelas intervensi supaya tak adil lah. Murid yang lemah dia tidak ada kelas, tetapi kita bagi kepada guru-guru. Kita buat sistem anak angkat ataupun mentor-mentee. Jadi cikgu-cikgu tak adil lah. Jatuh bangunnya cikgu-cikgu tak adil lah. Yang menentukan. InsyaAllah lah kalau kita buat secara berterusan. Pada tahun lepas memang kita SK Badak ni memang terbukti kita disebut-sebut oleh PPD kerana pengurusan intervensi kita ni adalah terbaik, sehingga kan PPD yang di bawah pemulihan itu supaya mengajak sekolah lain supaya mencontohi sekolah SK Badak. Bukan saya yang kata PPD. Kita ginilah sekolahnya. Kalau tempoh 2 minggu ni awak mari ni awak boleh menilai lah baik buruk, kekuatan, kekurangan. Saya tak boleh nak sebut. Kata cikgu kalau saya kuat, ada yang lemah. Kata cikgu lemah, ada yang kuat. Supaya kok saya sendiri pun yang menilai ialah cikgu-cikgu. Semua asasnya bila saya mesyuarat berbincang dengan cikgu-cikgu, saya kata kekuatan sekolah adalah kekuatan cikgu-cikgu. Kalau kuat cikgu, kuatlah sekolah, kuatlah pentadbiran. Jadi kita letakkan di situ, sama-sama kita mengembeling tenaga untuk kita memberi perkhidmatan yang terbaik kepada anak didik kita lah. Atas dasar itu sama-sama kita bekerja. Yang seterusnya, panitia mesyuarat saya tak sebut dah tadi. Program STEM. Yang terkini ni program STEM. Gapo STEM ni Sains, Teknologi, Engineering. Bagus. Satu cikgu yang baik. Lain boleh lagi kita tahu, tapi saya tak soal lah. Saya soal Amir sebab saya dengan dia sejarah tercipta semalam, malu saya ke dia. Amir jangan nak kau dah. Seterusnya PBD. PBD sebut pula sini pentaksiran berasas sekolah mengikut mata pelajaran. PBD dalam hari Ahad ni kita bermula ujian ataupun latihan. Kita nak sebut periksa dah lah ni. Jadi PBD yang pertama sudah kita masuk markah semua. Kita adakan pelaporan PBD yang pertama. Kita panggil berbapak. Kita bagi keputusan dalam tu dia ada, dalam pelaporan tu dia adalah tahap penguasaan. Muhammad Zain bin Muhammad contohnya Bahasa Melayu dapat TP3. Sejarah TP2. Contohnya kita bagi kepada ibu bapa. Kita buat majlis kecil-kecilan untuk menyampaikan.
Itulah ya sedikit bagi soalan yang kedua. Secara keseluruhannya pelaksanaan program kurikulum sehingga pertengahan penggal berjalan mengikut sebagaimana dirancang, tak memberi fokus kepada penguasaan kemahiran asas, peningkatan prestasi akademik, pembudayaan membaca serta pengukuhan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pemantauan dan intervensi akan diteruskan bagi memastikan murid-murid SK Badak akan terus meningkat dan mendapat pengetahuan yang semaksimal yang mungkin. Terima kasih. Okay, terima kasih cikgu menjawab soalan tu. Okay, soalan seterusnya. Boleh saya tahu adakah PKP cikgu ni terlibat dalam penyeliaan dan pemantauan dalam program NILAM? Dan bagaimana pelaksanaan program NILAM tu dijalankan di SK Badak? Nilam. Terima kasih kepada yang bertanya, bakal Cikgu Aisyah. Yeah. Okay, pertamanya kita memperkenalkan maksud nilam tu apa dia. Okay. Atas soal ni. Nadi ilmu amalan membaca. Okey, nadi ilmu amalan membaca nilam. Kita memastikan supaya murid aktif dalam aktiviti membaca. Kita adakan rekod bacaan nilam. Kalau sekarang ni zaman pendigitalan, semuanya online, yang mana murid-murid kita membaca, kemudian dia masuk dalam online dan di situ juga murid-murid kita dia buat sedikit huraian apa yang mereka apa yang mereka baca. Yang keduanya ialah yang terlibat secara langsung dalam nilam ini ialah kita berikan kepada guru PSS, Pusat Sumber Sekolah, yang mana murid-murid boleh membaca, kemudian PSS juga dia sediakan akhbar untuk murid-murid membaca, pinjaman buku dalam PSS itu untuk murid-murid baca dah, ataupun bahan yang mana-mana sahaja murid membaca, kemudian dia masuk rekodkan dia. Yang seterusnya untuk galakkan murid-murid minat kepada nilam, kita adakan di akhir tu kita adakan sediakan hadiah. Nak kata hadiah tu hebat tidak juga, tetapi sebagai galakan untuk murid-murid
berlomba untuk nak baca, kita sediakan hadiah. Kalau 2 tahun lepas, memang hebat. Hari pelancaran Nilam tu, kita letak dah hadiah. Satu basikal. Lepas tu ada beberapa item lagi. Kita pamerkan di Dewan Lestari supaya untuk nak menarik minat murid-murid membaca. Jadilah itulah sedikit sebanyak berhubung dengan Nilam yang mana murid-murid kita banyak membaca, banyak ilmu, banyak pengetahuan. Itulah sebagai sumber untuk murid-murid berpengetahuan yang tinggi dan juga sebagai salah satu untuk memperkayakan lagi pengetahuan walaupun murid-murid kita berada di sekolah rendah. Satu hala tuju ke arah murid-murid kita menjadi murid-murid yang berpengetahuan dan juga berilmu. Terima kasih. Kalau tak terjawab, jawab sendirilah. Okey, soalan terakhir, cikgu. Soalan dia, adakah cikgu sebagai PKP terlibat juga ke dalam kebajikan guru dan pengurusan kewangan di sekolah SK Badak? Terima kasih. Saya nak ambil hak pengurusan kewangan dulu lah. Pengurusan kewangan yang mana saya sebagai PKP tidaklah terlibat secara 100%. Saya AJK mesyuarat kewangan saya ada. Cuma yang melibatkan itu ialah kewangan ni salah satunya ialah tanda tangan cek. Tanda tangan cek itu dia ada yang perlu tanda 2, ada yang perlu tanda 3. Itu mengikut mengikut banyak sikit wang yang kita nak keluarkan. Contohnya kalau RMTS sehingga 27,000, 3 orang lah kita kena tanda. Guru besar, PKP, PKM. Kalau tak ada PKM, PK kurikulum. Yang kedua juga berhubung dengan kewangan, cikgu-cikgu ataupun pejabat untuk nak membeli kertas, contohnya untuk nak membeli dakwat, nak beli dakwat dan sebagainya yang berkaitan dengan sekolah lah. Jadi di situ saya perlu tanda tangan untuk nota minta. Yang seterusnya apa lagi ya? Berhubung dengan kewangan ni, salah seorangnya ialah saya adalah AJK lah dalam mesyuarat kewangan.
yang akhir sekali ialah berhubung dengan kewangan juga. Awal tahun kita selepas kita mesyuarat induk bersama-sama fikir, lepas tu kita mesyuarat guru. Di situlah dalam mesyuarat guru itulah kita bentangkan pembahagian kewangan kepada panitia-panitia. Jadi di situ sisi yang utamanya masuk bersama dalam mesyuarat membentangkan kewangan kepada panitia-panitia. Contohnya muzik RM1,000, sejarah 800, pendidikan Islam 1,200. Jadi di situlah panitia-panitia yang nak beli ke apa, dia lihat kepada kewangan dia, dia rujuk kepada saya ataupun sisi untuk nak membeli dengan isinya nota meter. Dan suka saya nak ceritakan kepada pelajar-pelajar IPG yang mana sekolah kebahasaan Badak pada tahun 2025 berhubung dengan audit, SK Badak mendapat bukan Johan, audit cemerlang. Cemerlang. Ada sikit sebanyak tu, maknanya bila sisi jawab lepas dapat cemerlang berhubungan kewangan. Jadi itulah sedikit sebanyak PKP ada kaitan dengan kewangan sekolah. Ada lagi kah? Yang kebajikan guru tadi. Kebajikan. Kebajikan guru dia ada banyak jenis juga deh. Kebajikan guru berhubung dengan contohnya cikgu kita sakit, cikgu kita ada musakah, ada masalah, jadi itulah kita perlu ada kebajikan kepada guru-guru kita. Tidak kata kita nak suruh dia kerja ke kita, dia tidak ada kebajikan. Polisi saya berhubung kebajikan guru ni, sekiranya ada kes-kes contohnya kematian, contohnya ada kematian, saya kira saya suruh dia terus balik ziarah, terutamanya yang waris-waris terdekat. Terdekat pun maksudnya tidak mendapatkan cuti lah, tapi kita membenarkan solat jenazah contohnya, kita suruh cikgu kita pergilah. Walahanya tidak ada, tapi saya menggunakan kalau kita kira hukum fiqh kan, tak boleh pergi haram, hak ni halal, hak ni haram, tetapi saya ambil satu jalan tengah pendekatan ialah ihsan. Kita kena ada ilmu taksir. Kalau jatuh ke diri kita, macam mana? Yang seterusnya ialah kebajikan yang mana
semua sekolah saya rasa ada kelab guru dan kaki tangan. Pernah dengar? Ya. Jadi kelab guru dan kaki tangan itulah menjadi sumber kebajikan kepada cikgu. Dah, contoh, okey, 200 tahun kita bayar. Ada kematian, duit tu kita gunakan. Apa lagi? Boleh sebut ke orang lelaki? Tak boleh bak dengan awak. Bersalin. Okay. Jadi duit itulah bagi kepada cikgu atas perlembagaan dia lah. Bersalin katalah RM50. Terlibat dengan kemalangan. Jadi itulah kebajikan yang kita boleh bantu. Macam kebajikan untuk kita nak ambil suar sekolah duit kerajaan memang tak boleh lah. Jadi kebajikan yang dibentuk oleh cikgu-cikgu sendiri. Satu lagi yang terakhir, kalau ada kematian, sama ada keluarga cikgu ke, ibu bapa murid ke, cikgu sendiri ke, kita buat tabung kebajikan ataupun derma kilat. Kalau boleh 400 ke, 300 ke. Jadi duit itulah sebagai kita kira kebajikan group salah yang akan pergi mungkin PKM, konselor. Itulah sedikit sebanyak untuk kita nak eratkan hubungan antara cikgu sama cikgu. Kebajikan lain kita tak boleh nak tolong, cuma kita kena tolong kebajikan yang berupa kewangan ataupun kebajikan yang merupakan ihsan kepada cikgu-cikgu kita. Dengan cara itu cikgu-cikgu kita boleh saling hormati antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Kan dekat semua sekolah kan dia kena buat TS25 kan? Kalau dekat sekolah ni apa dia punya program bawah TS25 dia? TS25 kita dah melepasi beberapa tahun. Dah Kohort. Kohort. Sekarang ni peringkat pembugaran. Pembugaran TS25 yang mana KMR tak kata silap saya juga kita telah laksanakan. Cuma di sekolah ni adalah peringkat. Saya sendiri pun tak faham juga dulu sebenarnya. Bila kita habis dah 2025 maka tamatlah TS25. Sebenarnya baru habis lepas pada habis tu barulah kita nak start pula. Itulah PPD panggil untuk pembugaran, maknanya menghidupkan ataupun untuk perangat semula hal TS25. Terpaksalah juga kita kena tengok jugalah dia ada kerangka dia tu. Kerangka dia tu melibatkan beberapa kerangka dia dengan komuniti, dengan ibu bapa juga kita terlibat.
Lepas tu kalau kita masuk sekolah tu, tengok ada TS, poster TS 25. Jadi itulah sedikit sebanyak gambaran TS 25. Sebabnya saya sebenarnya tahu tetapi taklah berapa banyak sangat. Sebab bila kita kerusuh kejap, kita TS 25 ni ada kerusuh juga peringkat awalnya. Kohort 1, kohort 2 dan seterusnya. Walau macam mana pun, sedikit sebanyak tu kita boleh maklum. TS 25 ni, TS 25 nya ialah biasa pernah kita buat. Cuma kita gagal sikit ialah peringkat dokumentasi. TS 25 ni kena banyak dokumentasi. Apa-apa kita buat ada dalam file. Untuk last kalinya tahun sepatutnya bulan 5 bulan ni kita dihadiri oleh KPM berhubung dengan KEBAK kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi dia maklum bulan 4 bulan ni, tetapi dia kerana cuaca tu panas berkali tak jadi hadir sehingga hari ni tak jadi hadir. Dia awal tu dia mari dah. Dia hantar wakil siapa JPN, seorang lagi. Lepas tu setelah kita tayang KEBAK dan dia ada sedikit sebanyak campur dengan TS 25. Jadi mereka berpuas hati. Kita tunggu-tunggu sehingga sekarang tak hadir. Apa kiranya kalau dia hadir, kita hadapilah. Kekurangan dan kelemahan tu dia akan bimbing, akan ajar kita lah. Okey, terima kasih. Jadi saya rasa dah tak ada soalan lain kot. Jadi terima kasih kepada Tuan PKP di atas perkongsian. Saya rasa saya dengar apa tadi pun saya rasa sangat besarlah tugas PKP di sekolah ni. Satu peranan yang besar untuk menguruskan melancarkan lagi pengurusan sekolah ni. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Tuan PKP di atas perkongsian tadi, dan minta maaf kalau ada kekurangan lah daripada pihak kami di atas soalan dan sebagainya lah. Okay. Jadi yang terakhir saya rasa kita bergambar lah untuk pelaporan kami jugalah dengan Tuan PKP. Okay. Kita duduk gini lah dong. Kau nak diri? Peluang-peluang nak ambil.